Hadirin yang dihormati sekalian, begitu indah dengan adat budaya dan harmoni Islami. Manusia sememangnya memerlukan cinta, kerana cinta itu menjadikan manusia lebih bermakna, lebih bahagia dan sempurna, apatah lagi melalui ikatan perkahwinan yang dituntut dalam agama. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan acara salam restu pasangan pengantin bersama dengan insan-insan yang istimewa bagi diri mereka. Untuk memulakan acara salam restu, majlis dengan segala hormatnya menjemput ayahanda dan bonda kepada pengantin lelaki Encik Muhammad Zaini dan juga Puan Rashidah untuk naik ke atas singgasana pelamin memulakan acara salam restu. Dipersilakan. Dipersilakan untuk teruskan acara. Dipersilakan Puan Hajah Cik binti Osman dan juga Puan Hajah Rafiah binti Osman untuk bersalam restu berhenti bersama dengan anak anda pengantin ataupun cucu anda pengantin yang kita raikan kepada anda. Silakan. Itulah kata orang, yang serunai di atas kota, muda memetik bunga melati, mula kenal kena bercinta, cinta tersemai di dalam hati. Seterusnya untuk naik ke atas pelamin merintis salam restu ialah Puan Hajah Indon binti Osman bersama dengan Tuan Haji Khamis
kasih diucapkan kepada Puan Haji Induk binti Osman dan juga Tuan Haji Khamis. Nampaknya ramai peminat Tuan Haji Khamis kat bawah ni. Baik, seterusnya kita persilakan untuk bersalam restu Renjis dengan pelamin, dengan pengantin kita di atas pelamin. Dipersilakan Ibrahim bin Abu Bakar bersama dengan Hazira. Persilakan. Seterusnya kita persilakan untuk naik atas pelamin ialah Ismail dan juga Awada Patrisha. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda, bonda, nenda dan juga keluarga yang sudi naik ke atas pelamin, merenjis, menyampaikan salam restu kepada pasangan Raja Sehari kita pada hari yang penuh bahagia ini. Dan kita harapkan ikatan mereka diberkati Allah dan kekal hingga ke syurga.